Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Kepentingan ikhlas. Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang rupa kamu dan juga harta kamu, tetapi Allah SWT memandang hati dan amal perbuatan kamu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak memandang rupa kamu dan juga harta kamu, tapi Allah SWT memandang hati dan amal perbuatan kamu. Mishkat. Dan satu hadis diriwayatkan bahawa ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu iman? Bagi dia SAW menjawab ikhlas. Perkara ini telah disebut dalam kitab At-Targhib melalui pelbagai riwayat. Dan satu hadis lagi diriwayatkan bahawa semasa Nabi SAW mengutus Sayyidina Mu'az radhiyallahu an ke Yaman sebagai gubernur, beliau telah memohon nasihat pada Nabi SAW. Bagi dia SAW bersabda, berikhlaslah dalam setiap amalan agama kamu. Amalan yang sedikit pun sudah memadai sekiranya disertai dengan ikhlas. Terdapat mahfuz pada satu hadis bahawa Allah SWT hanya menerima amalan yang dilakukan semata-mata kerananya sahaja. Dan satu hadis yang lain pula Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku adalah zat yang tidak berhajat langsung kepada sebarang sekutu. Iaitu persekutu-persekutu di dunia ini memerlukan persekutu dan suka kepada penyekutuan. Bahkan aku adalah pencipta yang mutlak. Aku tidak menghiraukan sesiapa dan aku memurkai siapa yang menyekutukan aku dan ibadat kepadaku. Siapa yang membuat amal dan menyekutukan aku dengan suatu yang lain semasa beramal, maka aku serahkan dia kepada persekutu-persekutu itu. Dari riwayat yang lain terdapat tambahan, dan aku membebaskan diriku daripadanya. Dan hadis yang lain diriwayatkan bahawa pada hari kiamat, seorang penyeru akan menyeru dengan suara yang kuat di padang mahsyar. Siapa yang menyekutukan Allah SWT dalam sebarang amal, maka hendaklah dia menuntut pahala pada apa-apa yang disekutukannya itu, kerana Allah SWT tidak memerlukan sebarang persekutu. Sebuah hadis lagi berbunyi, siapa yang bersolat kerana hendak memperlihatkan kepada orang, maka dia menjadi seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berpuasa kerana hendak memperlihatkan kepada orang, dia juga menyekutukan Allah SWT. Dan sesiapa yang bersedekah kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang, dia juga menyekutukan Allah SWT. Maksud orang yang menyekutukan Allah SWT dan hadis di atas ialah dia menjadikan orang yang ingin ditunjukkan amalannya itu sebagai persekutu Allah SWT. Dalam keadaan itu amal tersebut tidak lagi semata-mata kerana Allah SWT, sebaliknya menjadi amalan untuk orang tersebut. Semoga Allah SWT kurniakan kita sifat ikhlas dalam semua amal kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.